kat insurans. Asal kat insurans ni, siapa dia yang perlu bertanggungjawab tentang insurans ni? Klik lah, cari lah. Kalau kata apa ni, project manager, kita ke project manager tu lah, klik lah. Kita Tak apa, anggap lah kan. Anggap manager ke, engineer ke, ataupun you sebagai apa ni? Project coordinator ke, kan? Baik. Macam lepas tu CIDB pula. Tak apa lah, tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau dia tambah, dia pergi balik ke relationship tu kan. Boleh lah tambah. Tak ada masalah. Ditambah kat bawah, tak apa. Boleh? Tambah kat Boleh. Ada macam mana boleh. Dia just dia klik dia tik Ni malam ni ada lagi sekarang. boleh, kisah. Kan? Dia main hotel. Belajar kat hotel ni. Tak tahu, saya kata apa cari. Lepas nak saya kata boleh. Lepas nak buat siang saya kata ada klien ni, tak boleh lah. Akan nak panggil rumah, tak boleh. Tak boleh lah, saya dah melanggar prinsip lah kan. Prinsip keadilan. Sehari esok tak bayar apa je. Tak boleh je potong. Sebab sewa tapak, aircon semua kan. Mampu je. Saya kata dia tak apa lah, lepas nak juga malam. Kan? Dia pulang ni, dia pun nak buat setakat mana kan. Main. Boleh faham lah no? Tu nampak tu dia dah connection lah. Jadi ni lah, gain the knowledge lah benda ni kan. Gain the knowledge. Maksudnya apa? Dia punya responsible, siapa responsible untuk task tu lah. Yang nak on duty tu, dia yang nak buat benda tu, dia nak laksana. Lepas tu dia dalam satu task tu dia boleh masuk macam-macam. Dia bukan boleh satu tu saja, dia boleh katakanlah asur tu boleh letak lori, backhoe, apa ni, crane lah semua kan. Dia boleh lah masuk yang terlibat lah kan. So kat sini kita boleh letak orang dengan mesin lah kan, dengan Untuk kerja apa? macam excavation. So kita dengan excavator kan. Betul. Lori apa semua boleh. Tak masalah. Ni paski ni dah paski. Kenapa? Tahu. Kata laluan. Ini dia nak secure ni apa ni? Macam mana? Kalau cik tak mau buat, better lah. Nanti cik rasa nak buat, cuba buat. Dia saja promote lah. Dia secure lah, dia orang tak boleh lah. TikTok kan dengan TikTok je lah, IG lah, account je lah. Benar. Bila Yang dah banyak dia punya followers kan. Cari lah orang pencuri yang tengah curi kan.
Lepas tu dia buat duit. Lepas tu balik kan, dia sambung. Memang tu nak dia dah dia dinding lah tak boleh cari lah. Boleh tu. Lepas tu kalau dia tolong follow ikan baru, ikan lama dah kena curi. Dahsyat. Lepas tu yang jenis followers 1 juta lebih kan. Kalau macam tadi kan macam dia dah dapat follow banyak dia jual account ni. Dia buat duit kat situ. Boleh kan? Boleh. Ada set dia buat. Saya tak tahu. Oh, boleh buat duit kan? Kita tak tahu. Dia bilang. Macam tu pula. Macam dia tapak lah. Tapak merah tu. Tapi tak tahulah benda tu salah ke apa kan.